Okay, selamat pagi. Dah cerah lah. 5.30 sekarang pun 5.38. Kalau kan macam Malaysia dah pukul 7 pukul 8. Lambat dah. Okay, sana pula. Nak buat apa ni? Ha? Nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Lari kot. Apa check out run? Shake out. Dekat check out. Check out awal lagi. Okey. Sejuk lah ini. Sikit tu. Berapa suhu? Kalau jam ni macam setengah je 26 macam tipu lah. Dia ada suhu? Ada 26. Aku tak tahu lah betul ke tak. Ya kan. Sport dik kuda perang. Kuda hitam. Kuasa kuda. Kuda tak cukup training. Seminggu tak lari. Selamat pagi-pagi. Weh, dah start dah? Weh, gila lah. Okay, kita guna jam terbaru Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm. Ada sentuh vertikal 2. Buat training camp kat sini pun bagus lah. High altitude. Nafas pun sangkut lah. Gunung Bromo 5 km, Jiwa Jawa Resort 1.2. Nak run 1 kilo. Pedih ke abang? Dia rasa tak puas bernafas. Tinggi kan? I cannot breathe. Okay. Wah, rumah dia cantik-cantik lah, kecil je. Dia tak tinggi. Very nice. Tak payah tinggi pun sebab tadi kipas kan. Kalau rendah pasang kipas kena kepala. So tak tinggi pun. Subhanallah, cantik. Tapi dah berkabut. Ada jalur evakuasi. Sebab sini kan ada gunung berapi. So adalah informasi kat mana nak selamatkan diri. Tapi gunung berapi yang dah tak berapi aktif lah. Betul kan? Bromo tu je hanya keluar asap saja. Lava macam dah tak ada dah. Betulkan saya kalau salah. Kita kat ketinggian 1900. Desa Honotoro. Okey tak? Best, tapi rasa jaga ke belakang berat sangat kan. Graviti lebih kuat daripada aku. Tu kena kendaraan berat ikut kiri. Naik berapa ketinggian lah? Tahu tak keluar. Tak keluar. Okay, tapi memang nampak lah tinggi bai. Tinggi kak. So hari ni hari Sabtu, liburan. Banyaklah orang naik atas ni. Di sini dia tak galakkan atau dia tak bagi sebenarnya naik skuter sebab bila turun bahaya. So kat sini superbike atau 4 stroke lah. Sini ni banyak lah.
macam ni. Matic atau skuter tak sesuai. Pak? Kalau larat bos, penat. Sampai ini tinggi sangat. Nafas pun susah. Okay, dah selesai check out run. Tak check out sangat lah, kita jalan. Banyak jalan. 1.6 kilo, lepas tu patah balik. Dapat dah 4 kilo macam tu. So, kita nak pergi sarapan tu RPC. Jumpa besok. Okay, sekarang kita dekat Manis Air. Nak pergi breakfast. Dan sekarang pun pukul 8.50. Ya, macam lawat je. Macam lewat lah. Jom. Macam mana bang besok okey? Okay, Ke mana kita lepas ni? kita ke RPC. RPC Okey. Barang semua dah ready? Jadi, cuma cuaca ni tak tahu macam panas pula ni. Cuaca dah panas. Tadi pagi kita orang apa? Tadi pagi kita orang Check out run. check out run. Cuaca sejuk. Baru lepas breakfast dekat Manis air Bromo ni, dah matahari dah memacak atas kepala. So aku rasa yang 70 km tu Besar lah, rentung. aku cakap kau sakit jugalah kalau cuaca macam ni. Tak rasa dah sejuk dia. Tak sejuk. Tak tahu dingin tapi tak ada angin Tak ada angin. Rasa Bali lagi ada angin kan. So nak tahu apa akan jadi besok, kau tunggu. Tapi apapun kita lepas ni nak ke RPC dulu. RPC 10.24 pagi. Ini lagi bawa bibir di sini ya katanya ya. RPC dia dekat Art Hotel. Kita tolong siapa? Tidak, Art Hotel. So kita dah sampai dekat Race Village. Kita nak ambil race kit. Rest kit. Jadinya macam biasa, mandatory check, mandatory item. So kita tengok kejap lagi. Hey, Weh, Amazfit. ni Amazfit. Di Malaysia dia Amazfit punya duta. Bukan. Saya sudah ada yang baru. Oh iya. Baju Amazfit kecil. Okay. Xiaomi tu dulu. Ini dulu. Event ni ramai gila Malaysia, 280. So, nampak. Kat sini pun dah jumpa Malaysia. Ini Malaysia. Malaysia. Okey, terima kasih. Oi. Ya, selesa lah dia buat dalam ni. Kemudian sebab tempat ni sejuk sebenarnya. So, okey lah, good. Nampak keluar. Apa dah bini. Kita bergambar semua. Okay, dekat sini ada dekat tempat medical lah, check up. Kalau terlupa buat, boleh buat kat sini.
Berapa harganya Kak? Berapa harga kalau buat? 50.000. Okey. Si 50.000, 20 ringgit, 25 ringgit. Okey lah. So kita orang bawa lepas hari PC Respect Collection. So kita orang ada plan. Pastikan kau nampak. Kita orang ada plan. So untuk esok punya plan, kita mula dengan Abang Fendi. Esok berapa jam bang? 6 jam 28 minit. Okey. Tanya lah. Okey Jo? Kalau nak kira ikut timing tak ada sangat. Dia target utama belakang Peng, depan Naim. Cukup lah. Tu je. Tu tak je. kisah Timing nak. tak kisah. Timing tak kisah. Okey Apek? Kalau timing target 6 jam lah. 6 jam. Tapi tengok keadaan esok. Kita Yang pun penting apa yang kita janji? depan Naim. Depan Naim. Ya Zah. Okey. Okay, naik je. Naik mana Naim? Naim. Okey, target apa esok? Target saya cuba selamatkan semua yang ada ni. Sebab saya sweeper. Kalau boleh zoom muka masing-masing, apa yang dia cakap kita zoom dulu muka. Aku cuba selamatkan diorang semua daripada jatuh ke lembah yang tidak sepatutnya. So ini bag daripada BTS. Kalau kau buat 30 km, dalam ni kau dapat ni benda ni. Lepas tu kau dapat voucher, kau dapat koyo cap ni apa? Pemanas meresap. Lepas tu Koyo cabe. koyo cabe. Lepas tu beat number aku. Dan kau dapat jersey lah. Dan beberapa voucher-voucher lah seperti Hermes Fit. Orang Hermes Fit tak dapat voucher, dapat free je. Kita ada Fendi kot. Yalah, tu. Orang ni. Kita ada Fendi kot. Lepas tu voucher The Ultimate Travel. Simple lah, minimalis lah. Dia tak terlalu pack lah. Orang kata banyak event nak menang, banyak goodie bag. Tapi aku rasa dia punya bag ni style, ringan kan. Microfiber ke aku tak tahu. So tak ada target banyak. Aku just nak habis dengan bergaya. Sebab topi aku pun dah stylo. So confirm aku habis bergaya. Dari segi timing, aku sebenarnya tak ada target. Sebab aku tengok last time Jepang buat 6 jam 30. Lepas tu Ijat habis 6 jam 59 kot. 59, 58 macam tu. Jadi lepas tu cut off time dia pun agak pendek, 7 jam. Aku sebenarnya cuba nak selamatkan dia ni je. Aku datangnya sebab selamatkan dia. Tapi dah bagi tahu tadi. Target 6 jam. Kau 6 jam? Okey lah, saya 6 jam 1 minit. Sebab lepas saya tolak dia, saya belakang tu. 6 jam 1 minit. Okey. So kita datangi yang lain. So macam aku Jom dah. Ada 2 plan. Sama ada 4 jam atau depan diorang semua. Kau itu je. tak laju, itu kita je. tak tahu lah. Ini Itu tak je. kira kuda perang spodik kan ni. Tapi sebab seminggu tak lari, so kita kena realistik sikit dengan kita punya plan. Ni macam penjara tu. Sini.